Assalamualaikum. Welcome back to MRBZ Serah. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pula dah. Okey. Hari ni aku akan buat satu podcast yang mana menceritakan tentang cerita hantu. Tak? Kacak Kelantan ya, gabut aku. Gabut ni ada hantu bawah ni, suka. Hantu bawah ni. Kita nak shoot tak dia? Okey. Pada nak ikan apa? Hari ini saya akan buat konten podcast cerita hantu. Yang mana cerita hantu ni yang sangat-sangat seram yang pernah dilalui untuk saya sendiri tak ada lah. Tapi kisah hantu ni diceritakan oleh seorang sahabat saya, yang mana sahabat saya pada waktu tu dia ni rumah dia diganggu oleh hantu lah. Rumah dia ni, Allah, apa nak cerita ni? Okay, cerita dia begini. Pada suatu hari dia ada seorang kakak. Saya ni ada kakak dia. Kakak dia ni seakhir-akhir ustazah jugalah. Tak silap saya mengajar kafar gitu lah, kafar. Lepas tu pada waktu tu kak dia ni pelik, selalu kelik malam. Sebelum ni jauh kelik awal apa semua. Tapi pada pada satu hari tu dia kelik malam. Kelik malam sama pukul 12 ustazah. Apa kelik malam gini? Tak. Okey. Lepas tu disebabkan benda tu, okey, jadi pelik. Jadi orang pun merasa pelik apa semua. Tibalah satu hari tu, satu petang tu di dalam pukul 4 pukul 5 gitu, kak dia ni tiba-tiba jadi lepas masa hati gitu. Siapa dia ni panah, dia nak buka baju. Saya kata dia siapa saya kak dia tu buka baju depan dia. Tapi mujurlah pada masa tu kak dia sore lagi tu ada. Kak dia sore lagi tu pergi. Nak pergi lah sepanjang buka baju gini. Dia tak kira kak orang tu. Jadi macam gila lah dia kata. Mana ayah ni tanya. Ada orang boh ni ayah. Lepas tu bila lagu tu dia lah mana ni. Bila lagu tu saya pun saya pun jadi bela dia masa tu bodoh lagi. Dalam umur 8 tahun 9 tahun gitu lah. Jadi mak ni tahu nak agak, mak dia tak nak agak apa dah. Lepas tu mak dia pun telefon khabar dia kelik apa semua. Abang dia pun kelik apa semua. Memang tak lewat apa. Memang masa tu dia kata pasal Yasin tak jadi, gua tak jadi. Memang kak dia tu dekat dia panah. Sangat-sangat panah sudah. Okey, sangat-sangat panah. Sudahlah. Macam mana? Okey. Tak jadi meter saya. Lepas tu okey. Lepas tu dia pun dah dekat dia panah gitu. Dia pun Allahu Akbar dah duduk mana ni. Dia ke mana panah gitu. Lepas tu panggil lah Tok Momo Kapung. Panggil Tok Momo Kapung tu, dia boleh bomo sikit lah. Dia pun ke ni pagar keliling. Dia buat gan tak ingat dah. Saya kata tu dia pagar keliling. Siapalah kak dia tu dekat keadaan boleh lah relax dulu sikit. Tapi dia masih lagi dalam keadaan kritikal. Dah. Okey, lepas tu dia pun kak dia pun di apa giata pita apa semua. Cek pita tu tak boleh nak buat. Pita tu tak boleh nak buat. Lepas tu pita tu terpaksa giata ke hospital lain. Tak boleh lagi. Gila ke hospital lain tu sehingga kak dia tu masuk ICU. Dia kata dengan wayar di hidung apa kak dia tak boleh gila sebab dia bodoh masa tu. Biasalah prosedur di hospital dia. Maknanya kak dia bagi tahu ni masuk wayar dalam hidung apa semua. Sehingga masa tu dia ada tunjuk kertas tu saya. Masa dia melawat tu selepas sebulan lebih baru dia boleh melawat masuk. Dia pun tengok kak dia atas surat tu. Kak dia tulis atas surat tu tak boleh kecek ni ke mulut habis semua. Dengan memang sedih lah saya tengok tulisan dia tu. Macam orang tak daya nak nulis kan. Dengan tulisan apa cacing gitu tak. Tu nak ayatnya pokok barabik gitu. Tapi nak ayatnya bila ditanya-tanya abang dia kata, ustaz-ustaz kata benda ni berasal daripada orang kata apa ni, kena resek minyak mati bun tu. Sebabnya
kalau kita tengok lah, tak tahu dah betul ke tak, wallahu alam. Sebabnya dia tu seorang ustazah, bayangkan seorang ustazah dak molek pakai stokeng apa dak, tangan ni pakai stokeng lagi pakai tu udung labuh, tapi gawe dengan orang hok isap rokok dak, pakai luar jeans soyok lutut. Macam-macam lagi lah. Tapi boleh memilih seorang yang mesti tu. Bagi kita ustazah apa gini nak pilih. Jadi pada pandangan tidak lah. Dia ada satu kali tu saya cerita dia ni tornado, kat dia ni tornado. Jadi bila tornado dia ada cicing apa lah semua dah. Cicing tu dia kata hilang. Padahal dia pergi jual. Tu tornado dia tu. Jadi naik situ tu ada something wrong dah situ lah. Jadi sehingga kekak dia tu tak silap dalam 2 bulan duduk peta saja. Sehingga ke dia ni masa tu cuti pagi, peta tu jauh daripada rumah dia. Sampai dia cuti duduk kampung, muju ada kampung dekat dengan peta tu lah. Dia duduk kampung tu selama sebulan cuti, bayar ke tak sekolah. Sebab masalah ni saja. Bila dipanggil ni dibuat apa semua tak jadi belaka. Dah kali buat klik apa semua, balik rumah dalam seminggu lebih kurang. Pada waktu subuh tu kak dia meninggal. Jadi dia pun gitulah, ini kisah dia. Tidak meninggal tu kita kata tidak sebab dia pun tidak lah, kita kata semuanya Allah Ta'ala belaka. Jadi daripada apa kisah ni kan, korang dapat gapo? Adakah dapat sesuatu? Nak kata seram tak seram juga, rasa itu acah. Assalamualaikum. Teruskan dengan cerita seterusnya nanti. Selamat goodbye daripada MRBZ.